Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam YouTube channel Nur Haifa. Hari ni kita nak pergi ke pasar malam di Pekan Rabu. Okay, untuk yang tak tahu lagi, dekat Alustar, dekat Pekan Rabu sekarang ni, setiap hari Rabu akan ada night market. Okay, dekat tepi bersebelahan dengan Pekan Rabu. Okay, berhadapan dengan Wisma. Dekat depan ni kan ada Wisma. Okay, so sekarang ni kita nak cari parking, tapi sebabkan parking kat tepi ni penuh, kita akan turun ke bawah, masuk dekat parking Pekan Rabu. Tapi kita difahamkan yang hari Rabu parking dekat bawah ni free, so kita tak perlu bayar apa-apa lah. So sekarang kita dah parking. Okay, lepas tu kita nak pergi ke naik atas balik lah. Kita nak pergi ke Pekan Rabu tu. Okay, kalau hari biasa kat sini kena bayar, tapi disebabkan hari ni ada pasar malam dekat tepi Pekan Rabu, so memang percuma lah, tak perlu bayar. Okay, so kalau yang tak tahu nak parking mana, parking je dekat bawah ni, sebab banyak sangat parking dekat bawah ni. Okay, so sekarang kita nak naik ke atas lah. So boleh tengok depan ni ada bangunan UMNO. Okay, kat bahagian depan ni. Okay, so dia berhadapan dengan bangunan UMNO. Okay, kita pergi belah kiri ni untuk kita tengok ada apa dekat pasar malam Pekan Rabu ni. Okay. Jom. Ada apa dia ikut ni? Ni ada pasta. Kena habis kau, kau jangan main batang tu. Kalau batang ni daripada depan ni. Dia punya ni, lagi lah. Lagi balik. Kita dulu. Ayahlah, lagi kat dari sini juga. Benar. Ni apa balik ah? Okey lah. Balik yang rangup tu. Yang ada. Crispy. Apa nak beli? Empat. Ada Beli RM5 ke? RM6. Kau punya kan? RM6. Lagi ada satu. Kan nak juga. RM6 ha? Jalan ni kot? Tak apalah, tunggu je. Ni budak ni dengan kamera dia. Sponsor ke? Ni Triplus sponsor. Oh, ya ke? Ha? Tak apa, nanti kat Malaysia nampak besar. Ya. Nampak dia pula ni. Okay, nak jalan dulu. Kita dekat kat abang ni. Jalan dulu, lagi datang. Abang, ni main dia. Okay, so sebabkan malas nak tunggu, so kita nak jalan dulu, nak tengok apa yang ada dekat pasar malam ni. So kita jalan lah. Okay, kalau anda boleh nampak dekat belah kanan kita ada nasi jagung, okay, nasi lemak berlauk, macam-macam lah, pulut ayam, semua ada. Okay, dan harga dia taklah mahal sangat macam kalau pergi food festival, harga dalam RM10 ke atas kan. Tapi dekat sini bawah RM10, ada yang harga RM3, RM4 pun dah boleh dapat dah. Okay, so bolehlah pilih apa yang nak dimakan ya kat sini. Ada macam-macam. So Haifa nampak ada kopok leko kat sini. Haifa memang suka beli kopok leko ya, walaupun family Haifa jual kopok leko, tapi Haifa tetap akan beli kopok leko dekat mana-mana yang ada orang jual. So Atia pun suka yang nipis-nipis macam tu kan. So kita belilah kopok leko nipis RM2, 8 pieces. Okay, so kita nak jalan lagi. Depan tu ada macam-macam lagi tau. Tapi hari ni macam tak ramai orang. Selalu Haifa tengok dekat TikTok tu, Haifa tahu pasal Pekan Rabu punya pasar malam ni pun sebab Haifa tengok TikTok. Katanya memang ramai lah orang, tapi hari ni macam tak ramai sangat. Maybe sebab awal lagi kot kan, selalu orang datang waktu malam kan. Ini kita datang dah dekat-dekat nak maghrib. So kita tengoklah, ada macam-macam kat sini. Yang Syakir Murtabak ni sedap. Kita orang pernah beli waktu Ramadan dekat Bazar Ramadan Alustar. Tapi hari ni tak belilah. Kita nak cari dulu makanan-makanan lain yang ada dekat sini.
Okay, so dekat situ ada apam lenggang. Ifah nak beli apam lenggang tu. So rasa macam dah lama sangat tak makan apam lenggang ya. Tapi kita nak jalan depan dulu lah. Sambil Ifah cakap jalan dulu depan. Sekejap lagi kita patah balik, kita beli. Okay, so lepas tu kita nampak lah ada kebab. Dekat tepi ni ada kacang rebus. Okay, so kalau ada yang baru first time nak datang dekat Pasar Malam Pekan Rabu, okay, kalau nak senang boleh masuk ikut yang macam aku tunjuk tu lah, dekat tempat parking kan. Lagi satu dekat bahagian depan ni. Yang depan ni pun, bahagian depan ni boleh parking juga tepi-tepi kedai kat situ. Okay, so yang ni dah tak ada apa sangat. Ni dah bahagian penghujung. Okay, tapi ramai jugalah yang parking dekat bahagian ni. Kita pun first time datang sini, walaupun kita berada di Kedah. Okay, dia punya jualan dekat sini taklah banyak sangat, taklah panjang sangat dia punya pasar malam tu. Okay, tapi boleh lah kalau ada yang nak makan ataupun nak beli apa-apa dekat area Low Star ni kan, bawa family ke, bolehlah datang dekat sini. Okay, okay, belakang-belakang ni pun ada kedai yang jual macam ketia goreng. Kalau yang bukan dekat pasar malam ni lah, belakang ni ada kedai yang jual ketia goreng, caketiau. Okay, nak makan, nak duduk kat situ pun boleh. Okay, untuk video ni Haifah macam tak ada apa sangat nak ulas dalam video ni. Okay, sebab Haifah pun tak tahu lagi nak cakap apa dah dekat dalam video ni. So harap anda tengok je lah video ni sampai habis. Okay,
RM6. 65 Sedap. Tapi dalam dia minimal lah isi dia. Sebab ni yang crispy punya. Hah? Minimal? Maksudnya macam isi dia tak banyak. Oh. Kan? Ya, orang kan marah bau banyak kan kacang. Juga saya sedap. Sebab dia crispy, so dia tak boleh bau banyak. Sedap. Cepat kakak, anjir habis. Dia tak manis sangat. Dia just nice. Sangat betul. Favorite Atia. Ibu pun favorite juga sebenarnya. Kopok. Kopok sedap. Yang baki yang lain, kita akan tunjuk kat rumah. Ni adalah otak-otak. Berapa satu? RM1. Jadi beli berapa? 3. No. Hai? Tak eh? Otak-otak. Otak-otak ikan lah. Dia ada sata daging dengan sata ikan. Sata sedap tau sebenarnya. Tapi sebab you macam tak minat sangat. Mau nak makan? Okay, ni lah dia apa lenggang. 7 kupang. Tengok tak Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Cair di mulut. Tak payah kunyah. Ni sedap je ni. Macam pembeli lah, tapi dia hancur lah mulut. Sedap lah, berlemak. Cair di mulut. Cair di mulut, ya. Abang dia ambil. Dia ambil dah. Sebab ada 5. Ni, ada 5. Silap beli. Kali nak beli Banyak RM3. Harga patutnya RM3.5. Abang nak 3 keping lah, abang ingat tadi RM1. Silap. Kalau 3 keping RM1 sekepang kan? Patutnya Jadi bayar berapa ringgit? RM3. Dah confuse lah, Hadli ada yang sekeping RM1. Ingatkan yang tu pun sama.
Itu yang pergi ambil lemak dekat tempat ustaz tu, ada orang buat ni. Dia jemput orang main buat apa dengan makcik tu buat. Tak. Dia macam kuih kapit tau. Sedap. Dia macam kuih kapit. Ni rasa ni. Hello there. Lembut kan? Suka? Bukan ke orang letak kelapa dalam dia? Bukan ni? Ini apa kan? Tak ada inti kelapa. Tak. Dia dah bangkit hari lah. Ada skar. Ni maybe carbonara. Ya ni. Kau. Buat lembut. Cah. Carbonara je lah. Tak untung lah, tak kan? Lemak sedap. Banyak Melayu sedap. Macam raja lah. Big Mac RM2, carbonara RM1 berapa dah? Oh bang. Sedap. Tak tipu. Betul lah, tak menyesal tak bila tak jagung. Next time kita boleh datang lagi. Kalau tak tanding je, nak ambil teman. Ni donat dalam ni. Nak ada. Satu kan? Macam nak ambil yang gula tu sebab dia tulis 3 biji RM2. Nanti kan kalau beli satu je kan macam mana nak kira? Banyak kan? Sedap. Ni apa Big Mac eh? Yang tu Big Mac. Yang ni carbonara. Dia ada sos dia kalau nak. Aku penipis. Sedap. Macam nak buat kita makan lagi. Lagi dan lagi. Kita apa suka? Buatku merasakan Ada yang makan. tak terjadi. Sekarang Atin makan apple lenggang. Apple lenggang sedap. Dia nipis je tau. Lenggang la 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 la. Adakah hanya ada di Kedah? Rasa macam pernah. Ibu, Ada je. itu semua yang nak makan. Semua kita kena makan ni. Ya ke? Kencing. Okay, ready. Oh, habis dah? Lembut. Ada tu je? Ada. Nampak? Batuk sangat lah. Ni tak melekat apa? Apa hal ni? Jangan tiru asyik ni. Jika tak nak kereta anda kotor. Jangan tiru asyik ni. Sedap tak? Tak selesai kita beli apel lenggang. Kita tak nak pencernaan lipas, jangan buat asyik ni. Jangan sekali cuba makan larika untuk mengeratkan lipas. Nak terbakar. Tak boleh. Lepas tu pergilah cuci. Ya, Ni memang tak cuci tau. Memang lipas lah. bukan tak cuci. Tak sempat. Sibuk. Busy melahkan menteri. Okey, kita dah nak balik. Jangan keluar ready. Flight akan melepas keluar. Ni parking Mana exit dia, baca exit. Pasar Rabu. Oh, okey. Betul ke tu? Ajar. Ajar. Tapi parking ni macam rapat kan? I-E. Yes, pandai. Exit. Anda sudah bayar? Hari ni Hari free ni kan? free, hari Tapi Rabu. nak bayar. You je hal kena. Oh. Thank you dia cakap. Thank you. Terima Wah. kasih. KFB 4858. Baiklah. KFC. Bukan KFC. Dataran Sungai Raja kat sini. Dia berdepan dengan ni
Wisma apa kat sini. Ni Pekan Rabu lah ni kat tepi ni. Ya, awak tak nyala orang lampu dah. Awal lagi kot. Oh, ni awal tadi. baru. Wah, cantik. Ni Pekan Rabu. Wah, okay. Tapi dia tak banyak sangat kan? Night Orang market. jual. Dia night market. Oh. Cantik lah. Ni Saigon. Okey. Kita nak balik. Nak kat sini. Cantiklah lampu tu dia buat. Okay, so kita dah nak balik. Okay, kita akan jumpa lagi di next Lain video. rancangan di next video. Atia, bye-bye. Jangan lupa Bye. Like, comment, Subscribe. dan subscribe. Bye. 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 Welcome to Baker Channel. Oh, wah, macam mana? Atia nak Bye-bye.